dengar, wahai kawan, hikayat lama, wajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Baju tu kenapa tak masukkan dalam beg? Tinggal sini je. Cuti sekolah nanti kan harus datang lagi. Betul. Ara pun nak tinggalkan Kiki. Boleh teman lelaki. Jaga Kiki baik-baik tau. Iya. Tak apalah, Ra. Bawa je lah Kiki balik. Bila dah kemas semua, main ikut Aki. Tapi Haris nak tunggu Papa dengan Mama. Alah, dia orang sampai malam nanti. Sekarang ikut Aki pergi kenduri. Bolehlah bergaul dan berkawan dengan budak-budak di situ. Tak nak lah. Baik di rumah. Boleh main game. Ara pun main dengan Kiki lagi seronok. Kat luar panas. Aduh. Jangan ikut perangai kera. Sombong. Aki, tak baik cakap macam tu. Memang betul. Sesiapa yang tak suka bergaul dan berkawan dengan orang, dipanggil kera sumbang. Nanti, orang pun takkan suka dengan kita tahu. Tengok perangai kau berdua. Teringat Aki satu cerita. Cerita? Nak dengar. Cucu-cucu Aki ni. Pada zaman dahulu. Kera, marilah turun makan bersama kami. Boleh kita berbincang hal ehwal semasa? Tak nak. Apa dah? Habis kau. Kera memang macam tu. Sombong. Susah nak ajak berbincang. Nak tolong, jauh sekali. Biarkanlah. Asalkan dia tak kacau kita. Tak kacau? Kera suka mencuri makanan kami. Kau nampak ke? Nampak? Kalau tak nak makan dengan kami. Wah, mesti jemput hari ini juga. Apa tupai bawa tu? Ikutlah. Sedap. Tupai. Nak? Ya. Terima kasih. Lain kali je lah. Aku nak cepat ni.
Ngaum! Majlis hari jadi. Mesti banyak makanan. Makanan? Apalah kau gajah? Dengar je makanan, terus dapat. Itu kebetulan. Tapi kan Kak, hajat kedua Upin minta Metrobot X. X. Datang, jangan tak datang. Kami mesti datang. Bagus, aku nak pergi jemput kera pula. Jangan! Kenapa jangan? Kera takkan datang punya. Dia kan tak suka bergaul dengan kita semua.